Iman! Iman! Tolong mak pergi pasar jap beli barang masak. Mak nak masak nasi goreng anak mami ni. Goreng anak mami? Biar betul mak aku ni nak goreng aku. Nasi goreng anak mami, nasi goreng kesukaan kamu tu. Oh, nasi goreng anak mami. Iman? Iman, tolong ayah ambil step mata tu dekat meja tu. Ayah nak baca surat khabar ni, tak larat ayah nak bangun dah. Dekat je pun. Tu pun tak boleh ambil. Berat sangat ke benda tu? Aduh. Sakit perut pula. Iman. Iman. Tolong tengokkan kuali ni kejap. Iman, sakit perut dah terberak dah ni. Iman. Oh, Iman. Iman, tolonglah. Ih! Iman stres! Dah kenapa dengan anak dara mak ni? Iman ada idea. Man, sabar Man. Sabar. Lagi 20 minit je nak berbuka. Sabar tu kan separuh daripada iman. Kalau kau buka sekarang, nanti tahun depan nak kena ganti lagi. Peduli apa? Makan je. Daripada kau jadi marah lagi, baik ambil secubit pun jadilah. Settle masalah. Kau ni bukan kena ikat dah ke? Oh ya tak ya Jauh dulu. Jangan lupa pesan aku tau. Tak apalah. Aku tunggu je lah. Kalau macam nak ganti, macam susah pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iman, dah okey dah. Okey je. Kenapa? Nampak macam tak okey ke? Taklah. Tadi Iman macam naik gila. Tu yang mak ayah tanya. Mak terpaksa suruh Aiman pergi kedai beli barang masak tadi tahu dengan keadaan perut dia sedang memulas. Itulah Iman, tulang ayah pun dah kukrak-kukrak dah ni. Masa nak bangun. Ingatkan dah nak mati dah Iman. Mak, ayah, Aiman. Iman nak minta maaf sebab hari tu bekal aku yang pelik sikit. Macam orang gila pun ada juga. Sikit? Sikit je. Dah. Mak maafkan Iman tau. Tahun depan jangan buat lagi. Iman, minumlah air ni. Air kesukaan kamu ni biar cergas sikit minda kamu tu. Betul tu Iman. Tak adalah menggila Ramadan tahun depan. Minum dulu. Alamak ayah ni. Yelah time tu baru je bangun tidur. Nak buat kerja sekolah lagi. Memanglah otak tak bergeliga. Jadilah macam Aiman. Otak tak pernah tidur. Macam enjin motor ayah. Brum brum. Dah. Jom kita makan dulu ya. Minum dulu.